بالعالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال فإذا فنيت باستغراقك بنا عنك أي عن نفسك توالينا بالرعاية والعناية والفضل وغيرهما مما لم تصل إليه بكسب لأنك في محل الفرق. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال فإذا فنيت maka apabila fana'lah engkau bistighraqika bina dengan sebab tenggelam pandangan mata hati engkau pada kami, angka sehingga hilang, ai an nafsika sehingga hilang diri engkau, tawalaina ketika itu kami jadikan engkau wali, birriayati dengan pemeliharaan, wal inayati dan juga dengan kepedulian, wal fadli dan juga dengan kurniaan, wa ghairihima dan sebagainya. Maknanya lebih lagi daripada riayah, inayah dan juga kurniaan dan sebagainya, maknanya yang lain-lain daripada itu.
Yang lain-lain daripada itu ialah mimma lam tasil ilaihi, daripada perkara-perkara. Ma tu makna perkara-perkara, iaitu umum, apa segala. Lam tasil, tidak sampai kepadanya. Tidak sampai kepadanya, kepada ma tadi. Bikasbin, dengan usaha, iaitu apa-apa saja daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah bagi tanpa kita berusaha ataupun mengusahakannya. Sebab itu para awliya, mereka mendapat segala-galanya. Bila seorang tu mendapat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapat segala-galanya yang tidak dicapai dengan usaha sendiri. Itu awliya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu, siapa-siapa yang dapat Allah, dapat semua. Tetapi siapa-siapa yang tak dapat Allah, dia hilang semua. Siapa-siapa yang dapat Allah Subhanahu wa taala dapat semua, sekalipun dia miskin. Tetapi bila mana keperluan dia nak ada. Sebab itu Allah janji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, Tuhan jadikan kepada dia jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan merezekikan dia daripada sumber yang ia tidak sangka. Itu kelebihan mendapat Allah. Sebab para awliya, mereka adalah orang yang bertakwa, bahkan orang yang tinggi ketakwaan. Maka sebab itu kita ni kena menjalani jalan awliya. Jalan awliya ialah jalan anbiya. Maka subhanallah, siapa-siapa yang menjalani jalan anbiya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia sedang menjejak jejak yang mulia, iaitu jejak menjadi orang-orang Allah. Qala li'annaka fi mahallil jam'i. Jadi apa yang menyebabkan engkau dipelihara oleh Allah, dipeduli oleh Allah, dikurniakan segala-gala oleh Allah? Kerana engkau pada ketika itu fi mahallil jam'i. Engkau pada ketika itu berada di maqam jamak. Maqam jamak ni maqam apa? Maqam jamak ialah maqam lenyap memandang diri. Sebab itu Tok Kenali dalam satu ungkapan dia kata, jaga-jaga merasakan diri kamu ada. Jaga-jaga merasakan diri kamu ada. Maknanya berasa diri ada tu ialah suatu yang bahaya terhadap kita. Maka sebab tu dia kata jaga-jaga, berawaslah. Jadi orang yang merasakan diri ada ialah orang yang mensyirikkan Allah dalam bentuk syirik khafi, syirik yang tersembunyi, yang tidak merasakan dia syirik sedangkan dia telah mensyirikkan Tuhan. Bila kata Allah, esa. Bila kata wujud, hanya wujud Allah.
Yang lain ni wujud majazi ya. Kita kata, presiden tu, Perdana Menteri tu berkuasa, sebenarnya Allah yang Maha berkuasa. Orang bukan ada kuasa apa. Bila kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila orang takut kepada selain Allah. Contoh, orang tu diberitahu, dihabarkan kepada dia ada penyakit kanser. Contoh, kanser dia ni tahap ni. Doktor jangka dia sebulan lagi meninggal. Takut. Jadi takut tu takut pada makhluk. Kalau takut pada Allah, dia tak takut kepada makhluk. Dalam diri dia ada. Kalau Tuhan kata mati, mati. Tuhan kata hidup, hidup. Aku tak tahu. Aku serah pada Allah. Aku tak ada kemahuan. Kemahuan aku, kemahuan Allah. Allah kata aku hidup, aku hidup. Allah kata aku mati, aku mati. Itu bila mana seorang tu dah bebas daripada makhluk. Diri dia tak ada. Diri dia Tuhan. Nak menempuh masa depan, macam mana Tuhan tetap, semua tak apa. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi kalau itu ketetapan Allah, semua tak apa, redha ya. Bila mana diri tak ada tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua serah kat Tuhan. Diri serah kat Tuhan. Keluarga serah kat Tuhan. Rezeki serah kat Tuhan. Diri tak ada. Macam seorang murid yang benar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bila orang tanya sesuatu perkara, dia kata saya tak tahu. Saya kena tanya ustaz saya dulu. Siapa-siapa biasa macam tu, nanti dia biasa dengan Tuhan macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, tu bila mana seorang tu duduk dia mahallil jam'i. Bukan sakat dia lenyap memandang diri, tapi dia turut lenyap memandang kelakuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lenyap memandang kelakuan maknanya Allahumma salli ala sayyidina. Tak kata diri buat, tapi kata Tuhan buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itulah depalah orang-orang yang disebut dengan orang-orang Allah. Bila sebut awliya Allah, ialah orang yang ditakbir oleh Allah. Pasal apa? Depa orang yang ditakbir oleh Allah sebab tidak mentadbir diri sendiri. Sebab tidak mentadbir diri sendiri. Maka sebab itu Syekh Ibn Athaillah rahimahullahu taala menyebut dalam hikam dia, kalau kamu diberi pilih untuk memilih, pilihlah untuk tidak memilih. Pasal serah pada Allah. Jadi hal inilah dia sebut dengan makam hakikat. Makam hakikat ni bukan makam usaha, makam kurnia. Makam kita, makam usaha. Ibadat kena usaha. Makam hakikat, makam ibadat kurniaan Tuhan. Bila duduk di makam ni, masalah Sayyidina Muhammad, 2 rakaat kita buat berharga. Sebab kurniaan. 2 orang sembahyang. Kita sembahyang tepi seorang awliya. Kita sembahyang tepi tok guru. Dia 2, kita 2. Nilai sama, tapi bilangan sama, nilai tak sama. Kita duduk di makam farad, masih memandang ibadat. Dia duduk di makam jamak, maka tak pandang dah ibadat. Dia buat, tapi pandang ibadat Allah kurnia. Jadi sebab itu siapa-siapa yang duduk di makam hakikat, ibadat dia melambung-lambung nilai dia di sisi Tuhan.
Sebab tu Pak Sumi dulu waktu dia ada, dia kata, jadikan diri kamu emas, bagi jadi diri mah, kata Pak Sumi. Jadi itulah maksud dia, diri mah. Jadi subhanallah, walaupun kita siapa, tapi duduk di makam yang mulia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bin hidayatik. Allahumma nawwir qulubana bin hidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.